Ush, baju Akatsuki ni. Ush, lawa juga Lain macam. Angin. Kat mana ni? Kat mana? Manggikyo Sharingan. Ish. Kesian orang tadi. Sampai mengelamun dalam solat sebab pakaian baju orang yang solat kat depan dia. Dalam situasi tadi, ada satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Aku melihat kepada gambarnya sedangkan aku dalam keadaan solat. Maka aku bimbang ia membawa fitnah kepadaku atau melalaikan aku." Berdasarkan hadis tersebut, para alim ulama terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama memakruhkannya dan pandangan yang kedua mengharamkannya. Ini kerana pakaian yang bercorak, bergambar, tulisan yang terlampau menyerlah akan menyebabkan orang yang di belakangnya hilang tumpuan dan terganggu. Tapi sekiranya gambar, corak, tulisan itu amatlah kecil sehingga tidak mengganggu orang yang di belakangnya, maka ia tidak menjadi masalah. Jadi, macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Antara salah satu caranya adalah kita terbalikkan pakaian tersebut. Maksudnya yang bergambar dan bertulisan itu kita pakai di bahagian dalam, yang kosong kita pakai di bahagian luar. Atau yang paling terbaik, kita standby lah baju-baju yang lain yang kosong ataupun ada jaket yang kosong untuk menutup baju yang bercorak tadi, supaya kita tidak mengganggu makmum-makmum yang lain yang solat bersama kita, insya-Allah. Bang, lawa baju beli kat mana?